Tarian Ngajat ialah tarian tradisional kaum Iban di Sarawak. Ia sangat terkenal sebagai tarian pahlawan dan sering dipersembahkan semasa perayaan seperti Hari Gawai. Tarian ini melambangkan keberanian, semangat juang dan penghormatan kepada nenek moyang. Ia berasal daripada masyarakat Iban yang dahulunya terkenal sebagai pahlawan. Dahulu, ngajat ditarikan selepas peperangan sebagai tanda kemenangan. Kini, ia menjadi simbol budaya dan identiti masyarakat Iban. Ditarikan dalam majlis keramaian, adat dan sambutan gawai. Ini macam orang Iban dulu. Mereka orang Iban panggil bekayau. Mereka berlawan konflik di antara satu sama lain. Ini adalah pakaian salah satu yang mereka gunakanlah semasa itu perang. Ya. Pergerakan tarian ini adalah berbeza mengikut keadaan dan penari. Ada langkah perlahan dan berhati-hati membawa makna lemah lembut dan anggun. Ada gerakan seperti burung dan pahlawan membawa makna gagah, kuat dan penuh tenaga. Menariknya, tarian ini tiada kiraan tetap, ikut irama muzik. Setiap penari ada gaya yang tersendiri dan tarian ini dianggap sebagai tarian berjiwa kerana penuh makna. Ngajarnya joget, asal kami ngayam begitu, tenun, Menyedari hakikat, kita adalah generasi yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga dan menghargai warisan ini. Jangan biarkan ia sekadar menjadi kenangan, tetapi jadikan ia kebanggaan yang terus hidup dalam diri kita. Sekian, terima kasih.